membawa kepada pendedahan dua kes lelaki dihadapkan di Mahkamah Magistrate Temerloh atas tuduhan Susulan kes itu membabitkan ibu kandung dan bapa tiri mangsa bagi membolehkan siasatan lanjut di jalan jenayah rogol membabitkan mangsa remaja itu berlaku pada awal tahun ini dan suspek telah dituduh di mahkamah. Manakala kes kedua berlaku beberapa hari sebelum. Pada tahun 2022, kalau ikutkan data daripada NHMS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, prevalence perilaku seksual dalam kalangan remaja di Kelantan adalah tertinggi, iaitu sebanyak 9.5%. Berbanding dengan prevalence keseluruhan Malaysia hanya 7.6% sahaja. So itu menunjukkan remaja di Kelantan ni memang terdedah kepada perilaku seksual lah. Daripada situ kita sedarlah bahawa pentingnya untuk menyampaikan maklumat tentang kesihatan seksual dan reproduktif kepada remaja dengan tepat. Nama saya Tengku Nur Fazila binti Tengku Hassan dan saya memegang jawatan sebagai pengurus negeri di REHAK, Persatuan Kesihatan Reproduktif Kelantan ataupun REHAK. Jadi REHAK mengambil inisiatif lah untuk mempromosikan tentang pendidikan seksualiti komprehensif ni kepada masyarakat di Kelantan. Kami berpeluang untuk mendekati guru-guru dan bertanyakan tentang isu pendidikan seksualiti komprehensif di sekolah. So daripada situ kita adakan satu dialog lah dengan guru daripada beberapa daerah dan kita ingin memahami dengan lebih tentang penyampaian SE di sekolah. Kebanyakan pelajar ni diorang berada di sekolah kan. Jadi guru lah individu yang dewasa yang paling dekat dengan mereka. So daripada situ kita memilih untuk menjalankan projek inilah dengan sokongan Yayasan Hasanah dan Kementerian Keuangan. Kami menjalankan projek pengukuhan guru dalam penyampaian pendidikan seksualiti komprehensif di sekolah di daerah Bacok selama 1 tahun. Program ini telah melibatkan sebanyak 4 sekolah rendah dan 4 sekolah menengah, 21 guru, 6,555 murid dan penyertaan dari 308 pihak PIBG atau PIBK di daerah Bacok. Sebelum saya mengikuti program ini, saya melibatkan murid ataupun mengajar secara di dalam sukatan tanpa mencakupi secara lebih mendalam tentang pengurusan kesihatan reproduktif dan sosial. Tapi apabila selepas saya didedahkan dengan program ini, saya mendapat banyak pengalaman, idea-idea baru dan juga kreatif bagaimana cara untuk menghasilkan satu perubahan yang kreatif dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan reproduktif. Badai kita, milik kita, jangan cuba demo sentuh. Ambo tak suka demo buat, ambo rasa tak selesa. Jangan buat gitu, setu sana sini. Demo niat tak molek, ambo kena royak korek. Jadi perubahan pelajar itu kita nampak lebih ketara, iaitu pelajar ataupun murid ini lebih mengetahui di mana cara untuk mengawal diri sendiri, tingkah laku dan juga dari segi sentuhan selamat dan tidak selamat. Untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIAS, pada awalnya ada pelajar yang malu atau segan. Tetapi selepas beberapa sesi, mereka menjadi lebih terbuka dan faham kepentingan ilmu ini dalam kehidupan mereka. Mereka juga lebih peka terhadap isu-isu seperti gangguan seksual dan kepentingan menjaga batas dalam pergaulan.
Projek pengukuhan guru dalam penyampaian pendidikan seksualiti komprehensif ataupun CSE atau dalam sistem pendidikan Malaysia dikenali sebagai pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIRS. Pendekatan PIRS yang diperkenalkan diharap akan menjadikan komuniti lebih selamat dan menyokong perkembangan kanak-kanak dalam kehidupan mereka seharian.